I'm still angry. You all touching on religion. Takar untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not something to make fun. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Kalau minta maaf dah terlambat kan. Apa yang you orang buat, atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Sikit-sikit sudahlah, wahai Datuk Siva Kumar. Kan, jangan over sangat, kan. Kan, hang sebagai pemimpin parti MIC, mewakili masyarakat India, bendahari parti MIC kebangsaan ni. Patutnya orang tu, 3 orang DJ tu, mereka dah bersalah, tahu mereka salah, mereka dah minta maaf. Keikhlasan mereka turun ke sana. Sebab apa? Nak minta maaf, nak damaikan benda ni. Kan, kalau kita dengar Nabil this video can make everybody like coolkan benda ni. Tapi apa tindakan hang? Sepatutnya hang kena jadi pendamai. Hang kena jadi orang yang menyejukkan keadaan antara orang Melayu dan orang India. Hang tahu tak? Disebabkan tindakan hang ni, video hang ni, orang Melayu pula marah. Kan, orang Melayu pula tak puas hati. Padahal pada peringkat awalnya, ramai je orang Melayu yang sokong tindakan hampa, marah dekat DJ ni. Ia minta sokong. Kami tak sokong tindakan DJ ni. Tindakan DJ ni salah. Tapi tindakan hang memperpanjangkan masalah ni. Orang Melayu makin lagi marah. Kan, tak betul. Patutnya hang kena damaikan benda ni. Kurang-kurangnya hang kena bercakap, masyarakat India kita stop benda ni. Kan, kami di pihak orang Melayu stop benda ni. Kan, supaya apa? Masalah ni kita biar undang-undang yang selesaikan. Tapi bila tindakan hang terlampau over, terlampau belagak, sombong kenyataan hang, kan, orang pun mula tak berhati lah. Orang Melayu pun mula ungkit lah. Sebab tu saya tak suka orang politik tunggang isu macam ni. Kan, patutnya orang politik macam hang ada kuasa mendamaikan keadaan. MIC ni tuan-tuan, puluh-puluh tahun dalam kerajaan. Puluh-puluh tahun. Jadi menteri kabinet dalam kerajaan 60 tahun bersama dengan UMNO. Dan faham pentingnya perpaduan. Tapi apa Datuk Siva Kumar buat? Dah, dia lagi panas lagi keadaan. Kan, tu yang kita tak berhati. Kan, lah ni masyarakat India, orang Melayu tak ada masalah pun. Tapi orang politik yang masalah. Kan, jadi kita haraplah, harapan saya, doa saya, benda ni disejukkan. Kan, ada pendamaian. Tak perlulah panjang cerita. Biar undang-undang tentukan. Mereka salah, salah mereka. Kan, tak perlulah nak tunggang isu ni jadi mailih politik hampa pula. Oh, nak jadi hero di kalangan bangsa pula. Kan, sudah. Kan, Datuk Siva Kumar, gunakan kuasa anda, kan, pengaruh anda untuk damaikan benda ni. Kan, jadi orang cerdik sikit. Faham Amir tu? Faham Amir? Mantap Abu Asram. I'm still angry. You all touching on religion. Takar untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Kalau minta maaf dah terlambat kan. Apa yang you orang buat, atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Wah kau. Lebih-lebih pula kau ni. Kau ingat apa? Kita orang Melayu ni tak menjerap tengok video ni. Tak panas hati kita tengok video ni. Aku ni orang Melayu, aku orang Islam. Bila aku tengok, bukan main sombong lagi ni brother dalam video ni. Tak silap aku nama dia Datuk Siva Kumar Nadarajah, DSK. Dia ketua bahagian MIC Segambut, Bendahari Agong MIC Pusat. Bukan main sombong lagi. Oh, geram pula aku tengok. Cakap ni bukan main angkuh lagi. Tak nak maafkan, tak boleh maafkan. Orang dah minta maaf dah kan. Dalam video tu dia dah buat video minta maaf dah. Dia pun dah kena ambil tindakan dah. Radio pecat dia apa semua. MC panggil, Bukit Aman panggil, dah turun mengadap apa semua. Cukup lah. Aku nak apa lagi ni? Ramai je kawan-kawan kau sendiri yang berbangsa India pun bagi pandangan tak payah nak diperbesarkan kes ni. Cukup maafkanlah. Apa lagi kau nak? Kau nak suruh 3 orang DJ tu melutut dengan kau? Sepatutnya kau pendekkan cerita. Kau maafkan dulu 3 orang tu. Tak payah kau nak sombong sangat. Itu cara kau nak redakan keadaan. Bukan bermaksud kalau kau maafkan dia orang tu, kes terus settle lenyap. Tak ada. Kes tu tetap berjalan. Akan ada juga tindakan dari segi undang-undang. Itu kau serah pada pihak berkuasa lah. Kau tak payah nak lebih-lebih lah kau ni. Ya betul, aku secara peribadi aku cakap terang. Dalam video sebelum ni aku cakap, aku tak setuju apa yang 3 orang tu buat. Aku tak setuju. Benda tu sangat biadab, kurang ajar dan tak patut berlaku lah. Tapi kalau dah sampai tahap dia orang dah pergi jumpa kau, dah buat-buat kau kan dekat waktu cave,
dah minta maaf dah apa semua, kau nak apa lagi? Jangan tak payah nak sombong sangat lah. Yang 3 orang ni pun satu hal juga, kesilapan 3 orang, Nabil, Pak Azad dan apa semua, yang dia pergi turun Batu Cave jumpa orang politik MIC ni. Apa masalah korang ni? Siapa yang aturkan korang ni? Yang bercakap bukan main sombong dalam video tu orang MIC, orang politik MIC. Ada jawatan lagi, memang dia akan tunggang habis-habis lah isu ni untuk kaum dia, untuk penyokong dia. Ni siapa yang atur kan ni? Pergi bawa 3 orang ni pergi jumpa orang politik MIC kat Batu Cave. Siapa yang buat kerja macam ni? Sepatutnya tak payah turun, tak payah nak pergi mengadap dia orang, tak payah. Cukup kau minta maaf secara terbuka, kau akui kau dah buat silap, kau terkhilaf. Cukup dah, habis. Tak perlu sampai nak pergi tempat ibadah dia orang, tak payah. Waktu bila ada berlaku isu-isu yang melibatkan kaum kita, agama kita, bangsa kita, dia orang tak ada buat pergi masjid negara ke, pergi masjid mana surau, tak ada. Kita orang Islam ni betul, kita nak hormat sensitiviti agama lain. Itu kita diajar daripada dulu, memang itu yang ada dalam diri kita. Tapi kau kena ingat juga, kita orang Melayu Islam ni, kita kena jaga maruah kita, jaga juga kemuliaan kita sebagai orang Islam. Tak payah nak tunduk sangat dekat orang bukan Islam. Aku ulang lagi sekali, kita orang Islam tak payah nak tunduk sangat dekat orang bukan Islam. Jaga maruah kita, jaga kemuliaan kita. 3 orang tu dah buat silap, memang dia silap, dan dia dah apologize right after the issue. Cukup lah, kau nak apa lagi? Dekat sini, apa yang hampa buat salah, 100% salah, without a doubt salah. Jangan sesekali kita mempermainkan apa-apa agama langsung dekat Malaysia ni, sebab itu bukan budaya orang Malaysia. Kita hormat setiap bangsa yang ada, kita berkawan dengan setiap bangsa yang ada. Tapi dekat sini, aku kena bagi respect kepada hampa 3 juga, sebab hampa berani mengaku bersalah dan mengaku hampa telah buat satu kesilapan yang besar. Dan hampa pergi jumpa segala orang yang sepatutnya hampa pergi jumpa dan minta maaf. It's okay, brother. Setiap manusia buat silap. Dan orang yang berani mengaku silap mereka, wajib kita bagi peluang kedua. Itu saja. Saya bukan nak backup Pak Azad ke apa, Dr. Ni cakap tu terang lah. Orang India, orang Hindu, dengar saya cakap, saya bukan nak backup Pak Azad. Salah, tetap salah, saya beritahu. Apa yang dia buat, itu adalah satu penghinaan. Tetapi ada bagusnya satu benda, mereka ni pergi minta maaf. Ada satu benda yang bagus, tak ada pada orang lain. Diorang ni terus pergi minta maaf on the spot. Itu nak menunjukkan bahawasanya kesungguhan mereka untuk meminta maaf. Kesungguhan mereka mengaku kesilapan, khilaf negeri mereka. Rasa itu satu akhlak yang baik lah. Tak perlulah lagi bila setengah-setengah orang ni, bila dah hina tuan-tuan, lama. Lepas polis nak ambil lah, orang pergi cari lah, orang kutip lah apa, baru dah buat permohonan maaf. Tapi mereka bertiga ni saya nampak sangat baik. Saya bukan nak support Pak Azad ke apa, tapi mereka on the spot pergi minta maaf. Sebab itu saya rasa satu kekhilafan mereka. Dan kalau kita rasa kita nak hidup harmoni ni, kita tak payah panjang-panjangkan lah. Tapi tak apa, kalau nak ambil tindakan pun itu terpulang. Kita tak boleh menghalang mahkamah, kita tak boleh menghalang kedaulatan undang-undang. Itu memang termaktub dalam undang-undang. Tapi apapun, Pak Azad, Nabil dan juga yang lain, kamu telah melakukan kesilapan. Itu kamu kena mengakui lah. Dan jika ada apa-apa tindakan, kamu kena terima dengan redha. Semoga perkara ni tidak akan berlaku lagi selepas ni. Ini nasihat saya. Ini nasihat saya kepada Pak Azad, Nabil dan seorang lagi tu. Apa yang berlaku, kamu anggaplah sebagai redha dan ada hikmah sebaliknya. Jika kamu kena tindakan apa-apa pun, insya-Allah, saya faham apa yang kamu lalui hari ni. Tetapi kita tak boleh nak menegakkan benang yang basah. Basah tetap basah. Kita akan beritahu, itu kesalahan kamu. Tapi apa yang kamu buat dah cukup baik bagi saya. Kamu dah pergi minta maaf, dah cukup sangat-sangat baik bagi saya. Alhamdulillah.